Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak tunjukkan apa fungsi pada front camera setting. Front camera setting ni dekat bahagian setting lah. Pergi setting, scroll bawah, vehicle setting, front camera setting. Okey, front vehicle departure alert. Ni dia akan bagi alert lah bila ada kereta dekat depan, kita berhenti. Lepas tu kereta tu berjalan, kita tak sedar kan. Contoh kita main phone dekat traffic light, lepas tu kita tak sedar dia dah berjalan, dia akan bagi warning dalam berapa meter, dalam 2 meter, 3 meter macam tu lah kereta tu berjalan kan. Dia akan bagi warning lah. Dia akan keluar warning. Dia kata kereta depan dah berjalan. Dia keluar warning ni, warning pre-collision ni. Yang ni kena on untuk aktifkan ni, ya, front vehicle departure alert. Ni kena on lah. Okay. Dan ni timing, jarak untuk kita nak sedar lah kereta depan berapa jarak lah dengan kita, high, medium ataupun low lah. Okey, saya letak medium sajalah. Ni pre-collision warning. Contoh kereta ni detect kita bergerak pada certain kelajuan dah. Lepas tu kereta depan dah brake. Dia akan bagi warning dan dia akan automatic brakekan kereta kita lah secara automatik. Kalau dia detect speed kita ni tak sesuai untuk berhenti sebelum berlanggar. Contoh kita bawa 60 kan, dalam jarak 5 meter lagi nak dekat kereta depan. Jadi dia akan bagi warning dan dia akan brakekan kereta kita. Jadi ni timing dia lah. Saya letak medium saja. So itulah, ini untuk kira safety lah pada Pro 2 Alsa ni. Dan ni lane driving watch, line jalan, timing line jalan. Steering assist, kalau kita guna lane keep assist, lane driving watch ni, steering kita dia boleh tarikkan masuk pergi lane jalan lah. Contoh kita keluar daripada lane jalan, dia akan tarik, kita keluarkan, dia akan tarik pergi ke jalan yang laluan kita lah apabila kita dah keluar. Tapi dengan syarat kena pastikan ni kena on. Cara on dia, tekan sekali pada ni, ada bunyi. Okey, dia tak ada muncul keluar, jadi tandanya dia dah aktif lah. Itu syarat dia. Kalau kita nak guna fungsi LDW dengan steering assist ni, bagus ni. Kalau dekat highway ke, dekat bandar ke, kalau korang tak nak dia tarik kan, contoh korang nak overtake kan, tak nak steering ni tertarik kan, macam kita nak keluar kan, kita nak overtake, lepas tu dia tarik balik, tapi dia tak kuat sangat lah. Dia macam dia ingatkan kita, dia tarik, dia lawan sikit lah. Tapi kita still boleh lawan lah, dengan syarat kalau tak nak macam tu, pakai signal. Contoh kita nak keluar daripada lane kita kan, pakai signal. Jadi kita alih pergi lane tepi, dia tak tarik balik lah. Contoh kalau kita nak pergi ke
kanan lah. Kita pusing ke kanan, kita bagi signal, dia tak akan tarik balik. Kalau kita tak ada bagi signal, dia akan lawan kita. Tapi kita still boleh pusing lah kalau in case of emergency. Dia cuma bantuan je lah, bantuan. Dia akan kekalkan kita pada lane. Kalau guna ACC ni, lagi best lah, lagi better lah. Sebab dia, kita pegang manja-manja je, kita buat pegang-pegang macam ni, pegang macam ni, dia pandai kontrolkan steering kita lah dengan selamat lah. Smooth juga, saya dah cuba lah, smooth. Memang smooth, dia tarik smooth. Asalkan tangan kita ada dekat sini lah, area-area ni. Okey, itu saja perkongsian saya. Selamat mencuba. Terima kasih.